Seorang wanita dilaporkan disyaki terlibat dalam satu kejadian kecurian barangan basah di sebuah premis di Alor Kedah, baru-baru ini. Berdasarkan maklumat awal, individu berkenaan dipercayai telah mengambil beberapa barangan mentah, termasuk 2 ekor ikan bawal emas, sejumlah isi udang yang dianggarkan sebanyak 2 genggam, serta 4 ketul dada ayam. Difahamkan, wanita terbabit tidak membuat sebarang pembayaran di kaunter selepas mengambil barangan tersebut, sebaliknya memasukkannya ke dalam sebuah beg yang dibawa. Tindakan berkenaan menimbulkan curiga kepada pihak tertentu sebelum kejadian itu dilaporkan untuk tindakan lanjut. Kes ini kini dalam siasatan pihak berwajib bagi memastikan punca dan tujuan perbuatan tersebut dapat dikenal pasti. Justeru, orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian diminta untuk tampil membantu siasatan agar perkara ini dapat diselesaikan dengan segera.